welcome back to my channel, Sabrina Osman. Okay, so hari ni aku nak share sikit lah cerita kan, cerita masa aku pergi dekat homestay. Tapi aku bercerita ni sambil makan lah ya, sebab aku pun tengah lapar. So tadi aku pergi beli makanan. Okay, berbalik pada cerita aku tu kan. Okay, so cerita dia macam gini. Masa bulan 2, aku ada book Airbnb. Aku book 1 malam aja. Masa tu aku book dekat Arau. Then, masa aku cari rumah tu ada 3 bilik. Lepas tu 2 bilik air. Bilik-bilik tu semua ada 3 aircon. Lepas tu, bila aku nak pergi, dalam 2 hari sebelum tu, owner tu pun WhatsApp aku. Dan dia cakap lah, okay nanti check in pukul berapa-berapa, wifi password apa, nak ambil kunci macam mana, semua tu lah. Dia bagi instruction. Lepas tu, aku pun macam, okay lah kan, nice lah. Bila tiba hari kejadian, aku pun WhatsApp dia, okay lah, nak dah on the way dah ke tempat tu, nak check in lah apa semua kan. Lepas tu, owner tu dia minta maaf tau. Dia cakap, sorry lah, aircon rosak. Semalam ada customer, lepas tu customer tu cakap aircon rosak. So dia tak sempat nak betulkan pada hari kejadian. Tapi aku book homestay tu sebab ada 3 aircon tau. Sebab kita orang macam memang cari bilik tu nak ada aircon lah, sebab kan sekarang musim panas kan. Lepas tu ayah aku pun cakap lah, memang nak rumah yang ada aircon lah kan. So bila dah 1 bilik tu aircon dia rosak, kiranya 2 bilik je lah yang berfungsi ada aircon tu. So ayah aku macam tak nak lah macam tu kan. So bila aku bercakap dengan owner tu, aku pun cakap lah, kalau boleh nak 3 bilik tu ada aircon. Owner homestay ni, dia cakap lah, disebabkan 1 aircon tu rosak, jadi dia pun kata tak apalah, boleh je dia akan macam kurangkan RM10 lah daripada harga rumah tu kan. Lepas tu ayah aku kata, instead of kurangkan RM10, macam why not cari solution, cari technician untuk betulkan aircon tu ke apa. Sebab dia dah tahu benda tu daripada semalam. So should be dia boleh je lah prepare kan. Kita orang dah tak tahu dekat mana yang kita orang nak duduk apa semua kan. Lepas tu dia kata kalau tak nak yang RM10 ni tak apalah, dia refund. Dia cakap macam tu. Lepas tu tak sampai dalam 5 minit ke 10 minit macam tu, dia pun cakap lah, dia ada lagi homestay yang lain dekat tempat lain, dekat Kanga tau. Lepas tu kita orang macam, yelah kita orang tak tahu nak pergi mana kan, sebab dah last minute macam tu kan. Lepas tu kita orang pun macam okay lah, boleh lah. Lepas tu dia pun bagilah option. Dia ada 2 homestay tau. Dia bagi option, kalau rumah ni ada macam gini, ada 2 bilik macam tu lah, dua-dua ada aircon. Lepas tu 1 tu kipas macam tu lah. Lepas tu ada 1 lagi homestay ni, 3 ada aircon, tapi tak ready lagi. Dia tak, dia kena panggil cleaner lah untuk bersihkan rumah dia apa semua kan. So aku macam no choice kan. Lepas tu okay tak apalah, aku pun pilih lah dengan mak aku, dengan ayah aku kan, nak duduk homestay yang mana satu kan. Lepas tu dah pilih-pilih tu. Lepas tu bila aku cakap okay aku nak homestay yang dekat, kita panggil homestay A lah. Aku nak homestay A sebab dia ada 2 option, A dengan B. So antara A dengan B, kita orang pilih homestay A, which is 3 bilik tu ada aircon. Lepas tu bila dah pilih tu, kita pun cakap lah okay kita nak homestay A ni kan. Lepas tu dia macam, cara dia tu macam seolah-olah macam bila sebelum kita orang pilih tu, dia cakap lah homestay B ni begini-begini, apa selesa apa semua lah. Dia macam bila kita orang pilih homestay A tu, dia macam seolah-olah macam oh tapi homestay ni tak ready lagi, nak kena hantar cleaner, so akan ambil masa dalam sejam lebih macam tu. Seolah-olah macam dia tak nak kita orang pergi ke homestay A ni tau. Lepas tu masa tu aku macam dah fikir lain lah, macam kenapa kan dengan dia ni kan, macam tak nak bagi pergi homestay yang kita orang pilih tu kan.
Lepas tu kita orang pun macam aku cakap lah, macam ayah aku kata, okay tak apalah, kita tunggu je cleaner tu kemas-kemas rumah apa semua tu. Kita duduk je dekat surau lah. Ayah aku bagi cadangan macam tu. Lepas tu kita orang pun proceed je lah. Kata dekat dia, okay lah tak apalah, kita orang boleh je tunggu walaupun check in lambat kan. Masa tu kita orang tunggu sampai pukul 5 petang tau. Lepas tu kita orang pun pergi surau. Duduklah kat surau kejap, tunggu sambil dia kata homestay tu dah ready kan. Dan dia pun cakap okay, homestay dah ready, rumah dah clean apa semua lah. Lepas tu kita orang pun pergilah dekat homestay tu. Lepas tu okay, nak makan oden pula. Tadi abang tu tanya, 2 je ke beli? Yelah bang, 2 je lah bang, 2 je yang berselera nak makan. Aku beli king crab tu. Lepas tu bila kita orang dah sampai dekat homestay tu, apa yang aku boleh konklusikan lah, rumah tu dia rumah setingkat tau. Lepas tu dekat ruang tamu dia ada 1 bilik. Lepas tu bila naik tangga sikit ada 3 bilik tau. Ada 1 toilet, ada 1 bilik mandi. Dia sempit lah kan. Nak buang air kecil dengan mandi tu, dia sempitkan bilik air tu. Lepas tu yang aku peliknya, okay, bila aku dah naik atas tu kan ada 3 bilik kan. Yang aku peliknya tu, 1 bilik tu berkunci tau. Lepas tu dia tak adalah macam dia tulis okay jangan masuk bilik ni, tak ada lah. Dia tak ada tampal apa-apa, tapi bilik tu berkunci. Sebab kita orang macam pelik lah, nak masuk bilik yang mana kan, sebab ada 3 bilik kan. So kita orang ingat macam oh boleh lah pilih mana-mana bilik kan. So kita orang pun buka lah satu-satu bilik tu. So bila nak tengok tu, 1 bilik tu berkunci. Lepas tu kiranya macam oh ini bukan untuk kita orang lah ni kan. Jadi kita orang pun gunalah 2 bilik tu. Lepas tu dengan 1 bilik yang dekat bawah, tingkat bawah. Kita orang pun keluar lah dengan senang hatinya kan. Kita orang dah kunci rumah apa semua. Lepas tu kita orang pun pergilah kedai makan. Lepas tu bila kita orang balik, tiba-tiba ayah aku cakap macam ni tau, siapa yang tutup aircon bilik ayah? Dia cakap macam tu tau. Lepas tu kita orang macam pelik lah kan. Kita orang macam pandang each other lah. Aku dengan adik aku, dengan husband aku kan. Kita orang macam dengan mak aku sekali, kita orang macam pelik lah. Kita orang terfikir lah kan, siapa pula yang tutup aircon kan. Lepas tu dah lah dia tutup aircon tau. Dia turn off aircon tu dan dia tutup switch sekali. So ayah aku pelik lah, sebab dia memang betul-betul ingat bila dia keluar tu dia memang biarkan aircon terbuka sebab panas kan, cuaca kan panas kan. So bila balik tu tak adalah rasa panas, kiranya dah sejuk lah dalam bilik tu. Tapi yang peliknya, aircon tu bertutup dengan switch-switch tu sekali bertutup tau. So ayah aku macam pelik lah benda tu kan. Kita orang pun check lah pintu apa semua, macam ada orang macam masuk ke apa. Kita orang check tau, semua-semua tu kita orang check. Sebab kita orang pelik kan. Lepas tu dah lah hati aku macam janganlah ada hantu ke apa. Kita orang macam takut tau. Akulah, especially akulah yang takut kan. Macam adik aku dia relax je. Lepas tu ayah aku macam dia dah tanya-tanya macam tu, benda tu dah masuk dalam kepala otak aku. Kebetulannya masa tu dah pukul 11. So kita orang macam terfikir lah apa benda, siapa yang tutup apa semua, macam misteri lah benda tu kan. Lepas tu malam tu aku cuba untuk menenangkan diri aku dengan harapan macam bukan hantu please bukan hantu. Dan kalau ada penjahat pun bukan penjahat lah kan. Takut lah kan tiba-tiba penjahat tu masuk rumah nak merompak ke apa ke kan. Risau lah kan. Lepas tu dengan tak tenangnya aku tidur malam tu. Sebab kawasan perumahan tu dia macam sunyi tau. Lepas tu rumah tu pula, keadaan rumah tu dia macam rumah yang uzur. Macam
macam rumah lama macam tu tau. Dengan keadaan yang rumah tu agak kecil lah, macam kurang menyelesaikan sikit. Esokan harinya kita orang pun bangun lah macam biasa. Nasib baiklah tak ada apa-apa berlaku kan, sebab kita orang dah check betul-betul semua bilik, semua pintu yang ada, semua kita orang check lah. Memang kita orang check betul-betul. Pintu mangga semua berkunci, pagar depan pun berkunci apa semua kan, sebab risau kan orang macam masuk ke apa ke. Tapi yang peliknya kan korang, cuma bilik ayah aku je. Ayah aku kan duduk bilik dekat bawah kan. Cuma bilik ayah aku je yang aircon tu bertutup, siap dengan switch tau. Aircon kita orang semua terbuka je macam biasa. So dekat situ misteri lah juga kan. Lepas tu bila kita orang nak balik pun semua kan, kita orang dah kemas apa semua tu, aku try lagi sekali tau untuk buka pintu yang berkunci tu, tapi tak boleh. Memang dia lock lah daripada dalam kan. Aku tak tahu lah, ini cuma pemikiran aku je lah kan, tapi rasa macam terfikir lah juga. Keesokan harinya bila tuan rumah tu dia tanyalah, Salam, anggaran nak check out tu pukul berapa ya, macam tu. Seolah-olah macam dia nak tahu pukul berapa kita orang check up. Dan tak tahulah sama ada dia nak suruh kita orang check out tu cepat ke, ataupun dia nak tahu anggaran pukul berapa tu sebab ada sesuatu ke dekat rumah tu ke, macam mana ke, tak sure. Apa aku punya POV, nampak tak? Dia macam, aku macam berfikir, bila dah kejadian macam ni kan, bila kejadian mistik macam ni, aku mulalah otak aku berfikir tau, dengan bilik berkunci tu, dengan cara tuan rumah tu macam dia tak hesitate untuk kita orang pergi rumah tu. Tapi cara dia macam, kalau boleh pilih lah homestay yang lagi satu tu, macam tu kan. So bila cara tuan rumah tu macam tu, lagilah aku syak ada sesuatu dalam rumah tu, faham tak? Bila kejadian tu jadi macam tu kan, macam bila kita orang dah check out tu, aku pun berfikir tau. Lepas tu aku ceritalah dengan bapak aku kan, ke sebenarnya rumah tu ada orang menghuni. So bilik yang berkunci tu, orang tu yang huni rumah tu, dia keluar daripada bilik dia, and then dia turun bawah. Lepas tu dia masuk dalam bilik bapak aku. Dia tengok, oh aircon tak bertutup ni, membazir. Lepas tu dia pun tutup lah aircon tu dengan switch tu sekali. Macam tu. Tak sure lah kan, macam tu ke. Masalahnya benda ni misteri tau. Benda ni sangat misteri. Sebab aku tak tahu benda tu hantu ke, manusia ke yang tinggal dekat rumah tu, faham tak? Sebabnya sampai aku check out tu, macam tak tahu apa benda. Mungkin kalau aku lama sikit dekat rumah tu, aku akan jumpa jawapan je lah kan. Tapi sebab sekejap je, mungkin juga owner tu tanya plan anggaran nak check out tu pukul berapa. Sebabnya maybe dia nak cakap dengan orang yang dekat rumah tu, okay, kau dah boleh balik rumah, bla 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 bla, ataupun kau dah boleh keluar daripada bilik tu, bla 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 dan sebagainya. Ataupun macam-macam andaian aku. Ataupun memang ada hantu yang tutup elektrik tu. Tapi according to bapa aku, benda tu tak logik lah. Sebabnya bila dia dah tutup aircon, dia siap tutup switch tau. Cuba korang bayangkan, logik tak? Macam tak logik kan? Tutup aircon sekali dengan switch, definitely lah itu kerja manusia, betul tak? Dan yang peliknya, apa manusia tu buat dekat dalam rumah tu masa kita orang tak ada? And should be benda tu tak boleh lah terjadi kan, macam melanggar privasi kita orang, betul tak? Sebab itulah aku syak ada orang duduk dekat dalam bilik yang berkunci tu. Tapi boleh jadi juga hantu yang tutup. Tapi apa-apa pun, memang ayah aku ingat lah kan, dia ingat memang dia buka aircon tu.
Sebab tu dia rasa macam insecure lah kan. Dah lah dengan keadaan rumah tu macam gitu, lepas tu dengan ada orang tutup airconnya kan. Okay, kalau nak kata bapa aku pelupa, kalau macam benda tu dah terjadi 2-3 yang lalu, aku boleh macam anggap oh maybe ayah aku terlupa kot kan. Tapi benda tu baru je. Malam tu dia buka aircon, petang tu dia buka aircon, and then malam tu kita orang keluar dinner. Lepas tu bila balik tengok aircon tu bertutup, siap dengan switch sekali. Kat mana logiknya tu? Maybe kalau macam korang ada pengalaman yang sama, maybe korang boleh share lah kan. Sebab sampai hari ni bagi aku benda tu misteri tau. So sampai hari ni aku terfikir-fikir benda tu. And then tuan rumah tu bila kita orang dah check out, dia cakap sorry lah sebab terpaksa tukar rumah. Sebab kan kalau ikutkan aku, memang aku suka tahu rumah yang aku bayar tu lah. Sebab pun rumah yang kita orang duduk ni sama harga dengan rumah tu, tapi tak berbala langsung tau, dengan katil yang tak selesa, lepas tu dengan rumah yang sempit, lepas tu dengan kawasan yang menyeramkan. Mungkin itulah salah satu sebab dia tak nak bagi kita orang duduk rumah tu. Dia macam hesitate sikit sebab dia tak nak kita orang tak selesa ke apa ke kan. One of the reason. Tapi boleh juga jadi ada orang menghuni bilik tu, ada orang menghuni rumah tu, dia tak nak kita orang pergi dekat homestay tu, pun boleh jadi juga. Ataupun dia tahu yang rumah dia tu memang berhantu, atau korang judge lah sendiri kan. Tapi bila dia dah say sorry macam tu, aku pun macam okay, tak apalah kan. At least dia nak juga cari solution. Dan nasib kita orang baik jugalah, sebab at least dia ada rumah lain. Cuma jauh lah kan. Bagi aku jauh lah daripada Arau ke Kanga tu, jauh lah juga. Tapi itulah pengalaman kita orang yang tak best. Sebab aku sangat looking forward untuk tidur dekat place tu, rumah yang selesa. Sebab rumah yang aku pilih tu dia memang selesa lah. According to gambar yang owner tu provide, rumah tu nampak selesa. And ada 3 aircon, 2 bilik air. And rumah tu pun macam agak modern sikit. Compare tu rumah yang dibagi kat kita orang tu tak berapa modern lah. Sebab takkan kita orang nak pilih rumah yang 2 bilik, dia ada 3 bilik tapi 1 kipas. So sama je lah kan. Ibarat macam kita orang duduk je lah rumah yang aircon rosak tu, betul tak? Tapi yang tak bestnya bila dia inform last minute lah. Sepatutnya bila dia dah tahu tu, dia macam cepat-cepat lah cari solution kan. Dah lah kita orang pun daripada jauh, bukannya dekat. Lepas tu nak pergi tempat tu lagi. Bila dah jadi macam gini, kita rasa macam sedih lah kan, betul tak? So kalau korang ada pengalaman yang sama, cuba korang share. Ataupun korang ada thoughts korang sendiri kan. Kenapa aircon tu boleh bertutup, dengan switch-switch sekali boleh bertutup, dengan bilik yang berkunci tu. Agak-agak misteri apa yang diorang simpan dekat dalam rumah tu. Maybe korang boleh share korang punya thought. Ataupun korang pernah menginap juga dekat rumah yang sama. Aku teringin sangat nak tahu. Sebab bagi aku macam benda ni memang buat aku curious sangat-sangat. Okay, so sekian daripada cerita aku. Next time aku akan buat video lagi. So nantikan. Bye korang.